Berapa kerap kita lihat kemalangan jalan raya dan kini tikus pula sedang belajar memandu. Dalam satu kajian, tikus dilatih untuk belajar memandu dengan menekan tuas minyak. Dan mereka diajar untuk memandu ke arah makanan sebagai ganjaran. Dan menariknya, tikus yang tinggal dalam persekitaran yang banyak dengan permainan, ruang yang luas dan kaya dengan rangsangan, belajar lebih cepat berbanding tikus-tikus yang miskin, yang hidup sekadar kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Ini menunjukkan bahawa kehidupan dalam persekitaran yang kompleks boleh meningkatkan keupayaan otak untuk menyesuaikan diri dan belajar kemahiran baru. Dan yang lebih menarik lagi, tikus-tikus ni menunjukkan motivasi yang tinggi apabila mereka belajar memandu. Penemuan ni bukan sahaja menunjukkan keupayaan tikus untuk mempelajari sesuatu yang lebih kompleks, tetapi ia juga dapat memberi kesimpulan bahawa persekitaran dan juga rangsangan boleh mempengaruhi keupayaan kita untuk belajar benda yang baru. Korang rasa lepas ni apa pula yang diorang akan ajar dekat tikus ni?